aku tiba juga kat bumi, semua nampak bersih dan teratur. Tak macam kat tempat aku, penuh dengan sampah sarap. Kamu ni siapa? Dari mana? Aku lah alien Zorgon. Aku datang dari planet alien. Korang ni siapa pula? Oh, biar kami perkenalkan diri dulu. Aku Tin. Aku ialah kertas. Dan aku plastik. Aku pula kaca. Dan kami tak lain tak bukan adalah superhero alam sekitar. Ya, superhero yang jaga alam sekitar dunia manusia. Penjaga alam sekitar? Macam mana tu? Mari kami terangkan amalan kita semula yang sedang kami amalkan untuk memastikan kelestarian alam sekitar bumi kami sentiasa terjaga. Kami amalkan konsep 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Wah, apa lagi yang aku boleh belajar daripada korang? Okey baik, untuk barangan kaca, walaupun ia berat, kita semulanya mampu menjimatkan tenaga sehingga 30% berbanding menghasilkan kaca yang baru. Kertas pula, jika kau kumpul dalam satu tong kita semula, kertas akan digiling dan ditukar menjadi kertas baru seperti buku, kotak, surat khabar tanpa menebang pokok tambahan. Barangan plastik terurai ratusan tahun, tapi bila dikumpul, plastik boleh diproses jadi baju, paip, malah permainan. Dapatlah kurangkan sampah berselerak. Akhir sekali Tin. Tin boleh diketas semula berkali-kali dalam masa 60 hari sahaja. Tin lama boleh menjadi tin baru. Jimat tenaga dan sumber. Mari tengok video ni. Ia berkenaan kepentingan kita semula. Kau tengoklah video ni. Amalan kita semula ni penting sebab ia dapat menjana pendapatan, menjimatkan sumber semula jadi, wujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa serta boleh kurangkan kesan rumah hijau. Wah, hebatnya. Patutlah bumi korang sentiasa bersih. Rupanya empat bahan ni sentiasa dikumpul, diproses dan dijaga. Tapi kau kena ingat alien, tidak cukup hanya dengan ada superhero. Semua penduduk bumi perlu ikut sama. Ia bermula dengan langkah kecil seperti asingkan sampah di rumah, sekolah dan pejabat. Pastikan setiap kali kau guna botol, bekas kaca atau apa-apa barangan kaca, kau hendaklah cuci dan letakkan ia ke dalam tong kita semula yang betul. Dan setiap kali kau guna plastik, fikirlah sejenak nak guna semula atau nak kita semula. Jangan buang merata-rata tau alien. Kau tengok ni alien, daripada bahan kita semula, kita boleh hasilkan beg kertas, pas bunga, bunga hiasan plastik dan macam-macam lagi. Nampaknya aku dah semakin faham tentang amalan kita semula ni. Aku rasa makin tak sabar nak amalkan semua ni bila aku balik nanti. Superhero, video apa ni? Video amalan kita semula di Jerman. Negara Jerman amalkan ordinan pembungkusan dan cara memungut bahan terbuang untuk di kita semula. Wah, negara maju lain pun bijak ya dalam menjaga alam sekitar ni. Ya, betul tu. Tapi alien, sebelum itu kami juga nak kongsi cara buang sampah atau bahan terpakai ikut warna tong sampah yang betul. Banyak betul tong sampah. Macam mana ni? Macam ni, segala barangan yang diperbuat daripada plastik dimasukkan ke dalam tong berwarna oranye. Untuk barangan berasaskan kertas di tong biru. Barangan-barangan yang hanya diperbuat daripada kaca pula hendaklah dimasukkan ke dalam tong yang berwarna hijau. Jangan lupa aku. Barang besi seperti tin pula masukkan ke dalam tong sampah merah. Oh, macam tu. Baiklah. Semua yang aku belajar aku akan guna kat planet aku nanti. Bye-bye alien. Jangan lupa untuk menjaga alam sekitar dengan penuh berhemah, okey? Jangan lupa amalkan apa yang kau telah belajar ya alien. Selamat tinggal alien. Baiklah. Bila aku balik ke planet aku nanti, aku akan amalkan semua yang aku belajar daripada superhero alam sekitar. Dan aku akan ajak semua penduduk aku untuk sama-sama jaga alam sekitar ni. Terima kasih dan selamat tinggal semua. Mari kawan dengar cerita tentang cara jaga alam kita. Botol plastik sudah lama, semua boleh jadi emas semula. Kita asing, jangan malas. Satu langkah kecil tapi impact jelas. Bumi ni rumah kita semua, jom kita semula. Hidup semula, kita semula. Kita